Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih memilih Rasa Oren untuk segmen baru Trade Talk. Hari ini Rasa Oren Trade Talk membawakan kepada anda seorang usahawan yang sedang mengukir nama di Persada Perniagaan di tanah rancangan Felda dan sedang membina nama dalam dunia perniagaan di Malaysia khasnya. Hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Al-Ahnaf bin Muhammad Roslan daripada Ahnaflan Enterprise. Assalamualaikum. Salam. Muda lagi orangnya. Bagus. Okey, daripada rancangan Felda Jerangau Felda Jerangau, Terengganu. Okey. Jadi hari ni kita nak tanya sedikit tentang latar belakang Encik Al-Ahnaf. Nak panggil mana ni? Nak panggil Naf ya. Nama glamour Naf. Okey. Jadi kita nak tanya latar belakang Naf ni, lahir di mana, membesar di mana, mendapatkan pendidikan awal di mana. Boleh cerita sedikit? Saya pertama sekali berumur baru 24 tahun lah. 24 tahun. Masih muda lagi. Muda sangat. Kata muda sangat. Lepas tu saya dilahirkan di Kuala Terengganu lah. Oh, Kuala Terengganu bukan Jerangau? Bukan. Bukan, orang ingat Jerangau. Okey, Kuala Terengganu. Okey, betul? Lepas tu maknanya sekarang ni tinggal di rancangan Felda Jerangau lah. Felda Jerangau. Tinggal di Felda Jerangau. Saya generasi ketiga, cucu penoka dah. Yang pertama Atuk? Yang pertama Jangan kok. Jangan kok. Lepas tu yang kedua ayah, yang ketiga baru saya. Generasi ketiga lah. Di Felda Jerangau tu ada generasi ketiga dan keempat dah. Oh, ada dah situ. Maknanya memang keluarga masih di Felda Jerangau lah. Masih stay di Felda Jerangau lah. Okey, membesar memang di Jerangau sendiri. Membesar pun di. Tak pernah keluar daripada Jerangau. Tak pernah keluar, tapi time kecil memang tak pernah keluar lah. Membesar di Felda Jerangau. Masa tingkatan 3 tu barulah keluar ke Felda Jerangau untuk belajar lah maknanya. Belajar. Pendidikan awal dia bermula dari mana? Pendidikan awal bermula di SMK Jerangau. Itu maknanya saya dah ambil aliran pertanian sebenarnya. Oh, okey. Seawal tingkatan berapa masa tu? Tingkatan 1. Oh, tingkatan 1 ambil dah pertanian? Dia ambil dah. Mana untuk aliran PAV masa tu. PAV. Pendidikan Asas Vocational. Ya. Masa tu dah ambil. Masa tu ambil di mana tu? Di SMK Jerangau. SMK Jerangau lah. Okey. Habis tu tingkatan 3. Lanjut ke Kolej Vocational Pertanian Cina. Oh, mana tu baru keluar pada Terengganu nya? Tu keluar Terengganu. Dalam 1 tahun lebih lah. Lepas tu barulah habis tu ambil SPM di Kolej Vocational Pertanian Cina. Lepas tu habis tu baru maknanya ke Institut Pertanian Serdang. Selangor. Dekat dengan UPM dah. 2018 lah. 2018. Maknanya memang daripada awal tu dah set dah nak buat pertanian. Dah set dah. Sebab mula-mula memang ni, minat ke macam mana? Sebab mula-mula ni bidang pertanian ni lah sebab parent apa semua pun cakap maknanya mana suruh belajar bidang pertanian sebab kita pun masa tingkatan 1 ni tak tahu apa pun. Cuma apa benda pertanian ni sebab mencakur pun dah boleh menanam. Jadi kita mindset kat situ masa tu budak-budak kan. Jadi kita tak tahu keseluruhannya apa itu pertanian. Jadi lama kelamaan tu jadi semakin kita jadi nampaklah kehadapan. Jadi minat tu masa belajar tu ke ataupun masa belajar tu? Masa belajar tu baru timbul minat lah tentang pertanian ni sendiri. Sebab dah menanam, dah menjual hasil apa semua kita dah nampak itu. Oh, masa belajar tu jual hasil dah? Jual hasil dah. Oh. Sebab dia ada silibus dia kan. Menanam, menjual apa pasaran. Masa tu buat di mana? Buat di rumah ataupun masa di sekolah tu buat di sekolah lah maknanya. Buat di sekolah lah. Maknanya hasil jualan tu kepada pihak sekolah lah. Dia mana kalau hujung tahun tu dia akan bagi balik kepada pelajar. Maknanya kira macam gaji lah. Tapi bayar hujung tahun. Itulah. Tapi maknanya habis IP Serdang tu barulah saya mula saya mula untuk menanam. Pagi belajar tu terus saya buka perniagaan tu. Masa tu buat lagi kat rumah atau belum start berniaga lagi?
Saya dah berniaga, tapi saya buat kat rumah je lah. Buat kat rumah lah. Masa tu kecil-kecil lah ke mana? Ni dah habis Isuzu Penyang Sedang. Lepasan Isuzu Penyang Sedang tu berumur dalam berumur 19 tahun. 19. Mana betul habis SPM masa tu? Habis belajar Isuzu Penyang Sedang. Maknanya lepas SPM pergi ke Sedang, Sedang setahun. Sedang 2 tahun. 2 tahun. Maknanya 20 habis kurang lah. 20 tu lepas tu terus buatlah kebun. Maknanya habis belajar tu terus mula. Kebun tu memang dekat dengan rumah ke ataupun memang ada satu tanah lain pula di Tanah Rancangan? Kebun tu tak, saya balik tu habis di Isuzu Penyang Sedang tu saya terus buka lagi depan rumah je kecil-kecil. Masa tu bukan kebun lah, maknanya jual hasil sajalah depan rumah ke mana? Maknanya saya tanam, saya jual hasil. Maknanya masa tu jirang-jirang je lah. Tapi tanam tu di mana? Tanam mana tu kebun tu buat? Depan rumah tu lah. Depan rumah. Kecil je. Sebab sebenarnya saya nak pecahkan mindset belia-belia ni. Kebanyakan belia ni dia kata tak ada tanah. Tak boleh buat? Tak boleh buat. Jadi kita nak nak pecahkan mindset dia tu, maknanya benda yang kita nak tu mesti dapat, maknanya guna-guna pun mesti jadi. Dia jadi. Sebab yalah, sebab saya pun buat, maknanya ada modal sikit baru saya tambah sikit. Baru upgrade sampailah sekarang. Sebab sambil saya buat tu, saya mohon juga bantuan dari kerajaan dapat ekonomi muda. Saya dapat bantuan baru saya sewa tanah. Cerita pasal bantuan ni, ada Felda bantu ke ataupun Naf mohon dengan Felda? Ada juga Felda bantu dan ada mohon dengan Felda lah. Mohon dari segi macam mana tu? Dana ke ataupun bantuan alat pertanian ke? Alat pertanian pun ada, teknikal, maknanya kursus-kursus pun ada. Kursus pun ada dengan Felda? Untuk usahawan lah. Masa tu kursus di Tanah Rancangan ke ataupun di luar daripada Tanah Rancangan? Di luar daripada Tanah Rancangan. Bawah anjuran Felda sendiri? Bawah anjuran Felda. Okey. Seawal-awal mula perniagaan pertanian ni, modal berapa? Seawal mula ni modal RM700. 700 saja. Sebab saya lepas Isuzu Penyang Sedang tu, sebab saya dah buat projek kat situ. Projek berkumpulan. Modal yang saya dapat tu saya bawa ke mana rumah. Untung yang dapat, bukan modal masa tu, untung. Untung yang dapat tu. Saya bawa ke rumah. Buat pula. Buat mana buka kebun kat depan rumah. Dengan 700 tu, maknanya kawasan pertanian masa tu besar mana? Kawasan penanaman tu besar mana masa tu? Sekeliling rumah ke? 60-50 je. 60 kali 50 kaki. Di tepi rumah. Tepi rumah. Tak besar 60. Kecil je. Kecil. Memang kecil sangatlah. Sebab kat situ pun maknanya kita boleh mohon lah bantuan daripada kerajaan. Sebab government ni dia nak tengok kita usahakan dulu je sebenarnya. Betul. Dia nak tengok hasil dulu. Maknanya yang dah buat baru confident dia nak bagi. Betul. Dengan 700 tu 60 kali 50 jalan tu. Jalan tu. Masa tu berapa jenis tanaman buat? Masa tu berapa jenis sayur? Sebab kalau tengok dalam portfolio ni, carrot ada, pakcoy ada. Rasa timun tak ada, tak nampak. Pakcoy, cili, timun pun ada juga. Timun pun ada ke? Ada juga. Sebab saya dulu saya buat fertigasi meja. Lepas tu sekarang saya buat hidroponik NFT pula. Sentiasa upgrade lah. Sebab maknanya saya dapat ekonomi muda. Bawah bimbingan BPKLP lah, Kementerian bawah Kementerian Pertanian, BPKLP tu dia banyaklah bantu saya untuk bantuan grant. Dia bantuan daripada grant, bukan peralatan pertanian tu bukan lah. Ada jugalah grant peralatan pertanian lah. Lepas dapat tu 20,000, saya terus buat untuk buka kebun cili 2,000 polybag. 2,000 polybag besar tu. 2,000 polybag. Cili apa tu? Cili kulai ke? Cili kulai. Cili kulai. Lepas tu saya dapat pula bantuan dari tip penjana 15,000 yang tu cash. Saya sewa pula tanah satu lot lagi untuk sewa pula tanah. Untuk sayuran berdaun. Sebab saya buat dua kategori ni. Sebab cili 3 bulan boleh dapat hasil. Betul.
sayur ni 1 bulan, barulah kita dapat hasil. Ya. Jadi itu untuk sayur berdaun. Kat situ kita dah boleh tampung lah maknanya. Cili tak yang ni cover, yang ni boleh hasil ni jual, cover ni pula. Jadi maknanya kita tak puasa lah orang kata. Ya, betul. Tak puasa, tak duduk saja apa ke. Maknanya benda tu ada sentiasa lah. Biasa yang kita tahu, kalau dari kaedah penanaman sayur ni, dia ada pusingan dia. Untuk 1 tahun tu berapa round pusing? Kalau untuk cili tu 2 tahun je. Cili 2 tahun? 1 tahun 1 pusingan lah? 2 musim 1 tahun. 2 pusingan 1 tahun? Cili. Kalau sayur berdaun ni? Kalau sayur berdaun dalam 4 musim 1 tahun. 4 musim 1 tahun, 4 pusingan 1 tahun. Dalam dia set 3 bulan. Dalam 10 musim. 10 musim. Kalau 10 musim untuk 1 tahun, lebih kurang lah sebulan lebih lah. Sebab nak semai lagi, nak selenggara lagi semua tu, makan masa sebulan lebih juga lah. Ada ambil pekerja? Kaki tangan? Part time je. Part time saja. Berapa orang? Seorang je lah. Sebab part time, sebab saya semua sistem ada yang petugas cili tu sistem IoT. Okey. Yang tu bantuan itu dari sistem dia tu, dia pakai komputer ke atau ada kontrol dekat phone je lah. Maknanya kita dah set musim ni, berapa baja, berapa isi, lepas tu mesin tu akan run sendiri lah. Dia akan serang sendiri. Baja dapat daripada mana? Bantuan ke ataupun Naf cari sendiri? IoT tu sistem tu bantuan juga. Maknanya dia dah bagi sekali dengan baja tu. Untuk cukup 1 tahun ke ataupun macam mana? Sistem tu kita pakai sentiasa lah maknanya. Lepas tu baja tu maknanya permulaan sajalah. Permulaan je. Maknanya lebih tu Naf cari sendirilah. Biasa baja yang Naf cari tu dapat di mana? Dapat daripada Kementerian Pertanian yang berhampiran ke, Jabatan Pertanian yang berhampiran ke ataupun macam mana? Baja ni biasanya kalau yang dapat ni daripada inilah Jabatan Pertanian lah, yang bagi apa semua. Tapi yang Naf cari? Yang saya cari ni kat kedai lah biasanya. Cari kat kedai lah. Dia baja biasa ke ataupun dia ada baja khas untuk? Baja khas lah. Macam cili lah. Macam timur lah maknanya. Dia bukan kalau kata baja buah boleh boh dekat cili. Ada. Dia ada bacuhan-bacuhan dia lah. Sebab dia baja AB ni dia ada unsur-unsur dia. Ya. Unsur tunggal dan unsur makro dan mikro dia. Okey. Major crop. Maknanya tanaman utama yang Naf buat. Kalau utama ni sayuran hidroponik NFT lah. NFT. Sebab cili ni kira saya letak sampingan je lah. Sebab dia panjang. Jangka yang masa panjang. Ibarat bonus je dia. Ya. Sebab sayur ni 30 hari dah boleh dah boleh tuai. Macam lah orang makan gaji gitulah. Betul. Okey. Cukup 30 hari boleh hawa. Jadi kalau ada cili ni kira bonus lah. Mana sambil-sambil lah. Untuk cukupkan, orang kata kalau kata ada kosong-kosong, okey ni buat cili. Lepas tu menampung pula kos untuk projek sayuran ni. Lepas sayuran tu pula ni lah macam saya buat ni lah produk aiskrim sayur. Ni Pak Choi. Saya terkejut ingatkan krim muka. Rupanya aiskrim. Pertama kali saya tengok. Betul, saya ingat krim muka, rupanya aiskrim. Ni daripada tanaman utama lah. Tanaman utama yang Naf usahakan. Pak Choi. Sebab Pak Choi ni saya buat ni sebab idea ni saya dapat sebab kita pergi ke Mahalam, kita ada aiskrim strawberry. Okey, betul. Tapi kalau saya nak create sebenarnya saya mana aiskrim di tanah datar. Wah, gitu. Aiskrim maknanya apa yang menarik di tempat saya. Sebab sebenarnya saya plan ni rancangan Felda Jangga ni awal saya plan untuk menarik orang luar untuk boleh buat agro pelancongan kepada luar bandar. Sebab sekarang ni luar bandar dah sunyi maknanya. Betul. Belia-belia dah keluar semua. Jadi itu yang saya nak create benda yang menarik, lepas tu orang yang datang. Makan masa lah benda. Saya tertarik dengan aiskrim Pak Choi ni. Dia macam mana boleh tercetus ni idea ni buat aiskrim Pak Choi ni? Tercetusnya itulah dia tiba-tiba tengok macam tadilah kata kalau pergi Cameron ada aiskrim strawberry. Tapi bila ni aiskrim Pak Choi, tapi macam mana boleh pilih Pak Choi jadi aiskrim?
Oh, dia tak jadi apa, carrot ke aiskrim, tomato ke aiskrim. Sebab tanaman utama saya untuk aiskrim ni tanaman utama saya pakcoy. Pakcoy. Yang grade B, C tu saya akan proses untuk buat pakcoy. Untuk buat aiskrim lah. Mana yang tidak capai target tu, tidak capai skill tu, buat aiskrim. Buat aiskrim. Itu maknanya kita boleh recycle lah. Contohnya kalau harga sayur jatuh ke apa ke, kita dah ada backup plan. Sebenarnya untuk tanaman sayuran cili, sayuran berdaun, sayuran buah, sayuran berdaun dengan makanan. Jadi kalau harga sayur jatuh, kita boleh backup dengan makanan. Ya, betul. Sebab sekarang ni pun harga sayuran pun tidak menentu. Betul. Dia ada naik, dia mengikut pada permintaan pasaran lah. Sekarang ni memang dah ada di pasaran ke ataupun macam mana? Ni aiskrim ni. Ke memang kalau nak dapat aiskrim pakcoy ni kena mari Jerangan dulu ke mana? Ada juga mari Jerangan. Lepas tu hari Penoka tu pun insya-Allah ada. Hari Penoka. Dijangka kan hari Penoka ni bulan 7 ni insya-Allah. Insya-Allah masuk masuk boleh jumpa Asnaf. Jumpa Ahnaf balik hari Penoka nanti. Kemungkinan kita buat di Mitek insya-Allah. Dalam perancangan lagi kalau kata nak try nanti aiskrim pakcoy daripada Ahnaflan. Nama company dia. Ahnaflan Enterprise. Ni. Menarik. Naf veggie aiskrim lah tu. Naf veggie aiskrim. Naf veggie. Naf veggie aiskrim. Okey. Boleh try nanti cari. Okey, saya nak tanya lebih sikitlah tentang pencapaian yang Ahnaf dah terima setakat ni. Maknanya penubuhan perniagaan ni dah berapa lama? Dah 2 tahun. Lebih kurang 2-3 tahun. 5 tahun. 5 tahun dah. Maknanya start daripada Ahnaflan Enterprise ni tubuh 5 tahun. 5 tahun. Dapat dalam tempoh 5 tahun tu apa yang telah dicapai? 5 tahun. Kalau macam ni tengok ni kan, anugerah Perdana Belia Negara 2023. Ni. Yang ni PBM lah ni peringkat kebangsaan ni. Ikon anugerah Belia Negara 2023. Okey, yang ni pula sijil penghargaan ni apa ni? Ni Wira Tivet Negara. Wira Tivet Negara. Wira Tivet Negara. Bawah Kementerian Pertanian ni, wakil bawah Kementerian Pertanian. Masa ni anjuran siapa? Anjuran Tivet lah. Ni Tivet. Kementerian Pengajian Tinggi ni. Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Yang ni anugerah Belia. Belia ni peringkat negeri. Ni peringkat negeri. Dia tulis dah situ. Terengganu. Anugerah Belia Terengganu 2022. Belia tani lelaki. Masa ni bersaing berapa ramai? Kalau ingat. Persaingan. Berapa ramai kalau tengok? Ramai awak saya. Ya. Agak-agak lah berapa? Daripada 50 orang, 30 orang ke 100 orang? Untuk pemetangan tu adalah 10 orang. 10 orang. Daripada seluruh Terengganu? Seluruh Terengganu. Ni nampak ni. Kemah. Sebab ni pun anugerah ni pun memang naik sikit-sikit lah. Mana satu persatu lah. Satu persatu. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Okey, yang ni pula sijil penghargaan perkongsian kisah graduan bidang pertanian. Ni macam hari ni kisah perkongsian kejayaan. Jadi kita sama-sama doakan Ahnaflan Enterprise ni terus maju insya-Allah. Mungkin untuk minit-minit akhir ni kita nak tanyalah, selaku belia muda remaja, penuh tenaga, penuh semangat, nak minta nasihat untuk belia-belia yang sekarang ni kebanyakannya keluar daripada rancangan. Apa nasihat? Nasihat saya lah untuk belia-belia di rancangan ni ialah maknanya buat satu sistem maknanya ekonomi lah pada penduduk setempat. Maknanya macam pertubuhan belia ke, maknanya boleh membuka kebun berkelompok ke untuk belia-belia yang luar bandar ni, supaya dia tak mencari kerja di luar. Maknanya saranan lebih kepada mewujudkan aktiviti yang boleh dijalankan di tanah rancangan tu sendiri. Sebab sekarang ni belia pun di Fedah Jerangan ni pun dah kurang aktif. Sebab dia belia-belia kan dia dah keluar cari kerja lain. Jadi tak adalah pelapis-pelapis untuk nyiasi ni lah. Dah keluar rumah apa, macam di Fedah Jerangan pun dah banyak rumah kosong apa semua.
Memang rata-rata belia banyak keluar daripada banyak keluar. Sebab saya nampak pun sekarang ni sektor pertanian lah yang boleh kita create dengan luar bandar ni. Sebab yalah saya ada baca majalah macam di luar negara pun dia dah create maknanya luar bandar ni hanya fokus kepada pertanian je. Hanya pertanian. Luar bandar ni maknanya kepada macam kilang apa semua. Jadi maknanya yalah banyak lagi lah sebab belia pun satu lagi sebab dia tak ada kerja kan kat beda rancangan-rancangan ni. Itu yang payah sikit lah. Yang mudah sikit untuk bidang ni pertanian lah. Jadi seruan kepada belia-belia di luar sana seperti yang Naf kata, kembalilah ke rancangan. Kembali ke rancangan untuk terus menabur bati. Jumpa lagi untuk sesi Rasa Oren Straight Talk. Assalamualaikum. Bye-bye.